Cari bilangan cara huruf-huruf daripada, okey, dia bagi baku dengan baka yang boleh disusun jika tiada pengulangan huruf. Dia tak nak ada pengulangan huruf. Adakah bilangan huruf yang boleh dibentuk sama? Jelaskan. Okey, dia macam ni. Formula kita ada 4 kan? Kita ada B-A-K-U dengan B-A-K-A. So, kalau tengok ada 1, 2, 3, 4 huruf. Kalau ada 4 huruf, okay, kita tahu untuk susun dia 4 tempat kan? Dia akan jadi 4 factorial lah. Ataupun 4P4. Okay, so kita akan dapat 4P4. 4 shift P4 dapat 24. Okay. Untuk baka ni, okay, kita ada 1, 2, 3, 4 juga. Cumanya ada yang repeat. Nampak tak? Ada yang berulang. A ni ada 2 huruf yang sama. So, formula dia instead of just 4 factorial dia mesti kena bahagi dengan apa yang sama. Ada berapa yang sama? Ada 2 kan? 2 factorial. Nampak? So, kalau ada 3 yang sama, 3A, so 3 factorial lah. So, semua bahagi dengan berapa kali berulang. Ada berapa kali berulang. So, dia akan jadi 4 shift factorial per dengan 2 shift factorial. So, dapat 12. So, sama ke tak sama? Dia kata, soalan tanya, adakah sama? Adakah sama? Jelaskan. So, tak samalah. Okay, kenapa tak sama? Sebab baka ni ada pengulangan dekat A. So, jawapan dia tidak sama. Kenapa tak sama? Sebab baka ada pengulangan huruf A.